waktu pusaka tu dia duduk sekarang ni lama dah. Dulu pusaka wakaf dan Baitul Mal. Dia sekali dulu. Dia mula pecah tahun 2014. Sebab saya pecah tu jadi dua. Jadi pengurusan pusaka, tapi dimasuk benda baru pula yang kena-mena pusaka lagi, hibah dengan wasiat. Kemudian dia yang pengurusan satu lagi tu tinggal di wakaf dan Baitul Mal. Jadi 6, 3-3. Dulu sekali 3 semua. Kuasa lebih teliti apabila mengambil maklumat tentang mereka. Okey. Soalan yang seterusnya. Bagaimana isu ini memberi kesan kepada sistem pengagihan